dia murid tahun 6 tahun lepas. Maknanya bila dia dinobatkan sebagai pelajar sasiah tu, kita rasa macam murid tu sepa kami. Kamilah Alfa untuk negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi dalam Wejangan Santai episod 80 dalam program Bual Bicara Akademi Latar Pertanian Awam Alfa yang akan merungkai segala persoalan anda. Bersama anda pada hari ini iaitu saya, Lieutenant Muda Pertanian Awam Siti Nurdaila binti Azani, host bagi episod kali ini. Baiklah, untuk topik episod kali ini adalah kepimpinan, disiplin dan pengorbanan Cikgu Tuspa. Baiklah, tanpa membuang masa, saya menjemput tetamu jemputan kita pada hari ini iaitu Private Pertanian Awam Siti Nurbaiti binti Ahmad. Apa khabar Cikgu? Boleh saya panggil Cikgu? Boleh. Lagi senang kita nak berbual. Boleh. Baiklah, sebelum kita ke topik kita iaitu topik kita pada hari ini iaitu kepimpinan. Banyak tu kepimpinan, cabaran dan juga pengorbanan Cikgu. Sebelum kita ke topik kita, boleh tak Cikgu perkenalkan diri sedikit? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Prabet Pertahanan Awam Siti Nurbaiti binti Ahmad daripada PDPA Hulu Langat. Saya merupakan seorang guru di Sekolah Kebangsaan Desa Baiduri, Ceras, Selangor. Di bawah daerah Hulu Langat lah sekolah tu. Okey, baik Cikgu. So topik kita hari ini kita berkaitan dengan TUSPA lah maksudnya. TUSPA. TUSPA itu adalah Tunas Pertahanan Awam, betul? Betul. Okey. Boleh tak Cikgu ceritakan bagaimana permulaannya atau tumbuhnya TUSPA di sekolah Cikgu tu? Permulaan tertubuhnya TUSPA di sekolah tu, asalnya saya terinspirasi daripada abang saya. Abang saya merupakan anggota APM Hulu Langat jugalah. Dan saya tengok aktiviti dia tu banyak. Aktiviti kawat. Lepas tu saya hantar borang minta permohonan dengan pentadbir sekolah untuk tubuhkan TUSPA. Bila tubuhkan TUSPA, saya hantar borang kepada JPN. Saya uruskan dekat APM apa semua dan saya uruskan untuk bagi tahu pada kawan-kawan untuk kawan-kawan terlibat sama dalam kursus asas. Boleh saya tahu tahun bila tertubuhnya? Tahun saya uruskan tu tahun 2024 akhir tahun, tapi kami dapat 2025 akhir tahun, tapi kami dapat surat pada awal tahun 2026 dapat daripada JPN. Maksudnya tertubuhnya di situ bukanlah disebabkan oleh arahan atau daripada pihak atasan, maksudnya minat Cikgu tu sendiri. Minat sukarela. Saya niat saya nak bantu murid lah. Saya nak dapatkan sijil PJSK untuk murid. Tertubuh itu maksudnya sebelum selain TUSPA ada lagi badan uniform lain di sekolah ada tu? Okey, macam mana Cikgu nak menarik minat adik-adik dekat sekolah tu untuk join TUSPA tu? Sekarang ni kami macam untuk TUSPA murid-murid tak kenal pun lagi. Sebab tu saya sebagai guru yang mula-mula membawa TUSPA, saya rasa macam tercabar. Sebab tu saya minta kursus dekat PDPA Hulu Langat. Mana-mana kursus yang kosong saya masuk. Maksudnya sekarang ni saya tengah join untuk kursus pengurusan pusat pemindahan. Nanti next mungkin saya akan join program lain lah. Sebab saya rasa Alfa ni kawasan yang dekat dengan rumah saya. So senanglah untuk saya. Nampaknya kita nampak dekat situ wajah memang cikgu tu betul-betul ada minat mendalam dalam pertanian awam. So baiklah Cikgu, seterusnya soalan saya lah, cabaran TUSPA. Kita ada TUSPA, kita ada KASPA. Saya rasa TUSPA ni mencabar sikit sebab dia kecil lagi. Mungkin Cikgu boleh kongsikan apa cabaran sepanjang Cikgu mengendalikan TUSPA di sekolah? Cabaran sangat banyak. Cabaran dia mula-mula murid tak tahu apa itu TUSPA. Kami kena kenalkan TUSPA tu di bawah apa yang agensi besar dia lah. Lepas tu cabaran kedua mungkin disiplin murid lah. Disiplin murid sekarang kami nak kumpulkan untuk murid kenal dengan kawat. Itu cabaran, antara cabaran lah. Mungkin aktiviti dia tu sama je dengan badan uniform lain, tapi untuk TUSPA tu sebab dia orang tak tahu TUSPA tu apa lagi. Okay, tadi cikgu ada sebut pasal disiplin, cabaran dia.
cikgu tengok dengan pengenalan TUSPA ni ada tak sedikit perubahan mungkin penyuntik disiplin kat pelajar ni? Ada tak perubahan sikit? Mungkin diorang join, kita nampak mungkin dulu macam kurang, selepas ni macam nampak lagi diorang lebih disiplin. Ada perubahan dia, salah satunya bila kita kumpulkan murid dalam kawasan kita tu, sebab setiap minggu dia akan berubah tempat mana untuk badan uniform tu. Bila kita kumpulkan, kita akan start dengan nyanyian, kita akan start dengan ikrar. Murid rasa bersemangat sebab lagu APM pun diorang dah hafal. Diorang rasa bersemangat bila dia tengok kita paparkan dekat skrin dekat TV, sebab sekolah kami ada setiap bilik tu ada bilik ada TV yang smart board punya tu. Kita paparkan, kita bersama dengan lirik murid akan ikut bersama dan diorang rasa bersemangat. Lepas tu diorang akan tertunggu cikgu nak buat apa. Nampaklah murid kat situ pun memang berminat. Okay. Lagi-lagi kalau contoh hari tu saya tarik murid untuk kawat kaki, walaupun diorang tak pandai pun sebenarnya. Saya sendiri pun lemah kawat kaki. Sebab tu saya dah janji dengan PDPA Hulu Langat, saya nak hantar surat untuk sama-sama latih murid lah. Saya ada cikgu yang mahir kat sekolah. Kami sama-sama lah buat untuk latih murid kawat kaki tu. Tapi kami tak semahir anggota dekat PDPA Hulu Langat lah. So kami minta bantuan diorang untuk diorang bersama dengan murid, dan murid rasa macam teruja, diorang nak belajar. Dengan bila diorang teruja, kita pun lagi seronok. Kita lagi seronok. Banyak ilmu kan. Okey. Ada tak pengalaman pertama cikgu yang cikgu tak boleh lupa sepanjang mengendalikan TUSPA ni? Pengalaman pertama saya tubuhkan TUSPA tahun lepas. Sekolah buat kawat kaki peringkat sekolah je. Tapi bila bertanding tu dia panggil agensi luar lah. Ada guru KASPA, ada guru TKRS, panggil untuk jadi juri. So murid-murid rasa teruja. Lepas tu bila diumumkan pemenang tu, rupanya kami dapat ketua pelatun terbaik dengan kawat kaki terbaik. So tu macam murid lagi macam bila nak teruskan lagi. Lagi seronok. Tu antara benda manis lah. Bila sebab cikgu dia pun bersemangat, mesti murid-murid dia pun bersemangat. InsyaAllah. Kamilah Alfa untuk negara. Sebab topik kita hari ni kepimpinan yang pertama. Okey, bagaimana cikgu tengok TUSPA ni boleh melatih kepimpinan dalam kalangan murid-murid cikgu? Murid-murid. Dari segi kepimpinan, ketua pelatun yang menang tu, dia dinobatkan sebagai pelajar sasiah terbaik di sekolah. Dia murid tahun 6 tahun lepas. Maknanya bila dia dinobatkan sebagai pelajar sasiah tu, kita rasa macam murid tu sepa kami. Baiklah, ada tak momen menyentuh hati cikgu lah sepanjang cikgu mengendalikan TUSPA ni? Selain tadi yang diorang menang, mungkin ada lagi yang cikgu boleh kongsi dengan kita? Momen sedihnya, nak latih dia tu kami guna teks lah. Saya sebagai guru TUSPA, saya terpaksa print out kertas untuk saya latih setiap arahan kawat. Tu momen rasa macam, sebab tu saya rasa tercabar. Saya nak belajar. Maksudnya cikgu pun masih belajar. Tak apalah, dalam masa cikgu mengajar, cikgu pun belajar. Kita sama-sama belajar. Betul tak cikgu? Okey cikgu, soalan saya seterusnya. Apa harapan cikgu untuk harapan cikgu masa depan TUSPA ni? Harapan saya untuk masa depan TUSPA, saya nak TUSPA tu melangkah jauh. Kalau peringkat sekolah kami boleh kawal, saya nak TUSPA tu pergi ke peringkat daerah, peringkat negeri. Mungkin benda tu kena bermula daripada kami, guru TUSPA lah. Ada tak cabaran, kerana TUSPA ni memang terikat dengan ibu bapa, apa-apa kita nak buat mesti kita minta permission. Macam mana penerimaan ibu bapa? Untuk contohlah cikgu kata minggu ni nak buat aktiviti, minggu ni ada tak yang menghalang atau kebaikannya support je apa aktiviti yang sekolah buat? Ibu bapa kat sekolah tu sangat support anak-anak diorang. Lagi-lagi kalau contoh kita kata nak bawa bahan apa untuk aktiviti TUSPA, memang diorang willing membantulah. Dari segi makanan, contoh
ada parent yang sanggup hantar makanan untuk kami makan sebab bila kami berada pada sesi petang lah, sebab murid-murid ni sesi pagi. Baik cikgu, kalau kita tengok sekarang ni pengaruh media sosial tu sangat kuat. Kalau cikgu tengok kanak-kanak pelajar-pelajar sekolah sekarang, ada media sosial tu mempengaruhi tak disiplin diorang di sekolah? Sangat. Sangat mempengaruhi. Contohnya macam bila kami suruh dia buka lagu APM, esoknya dia orang dah boleh sebut, dah boleh nyanyi. So bila contoh macam program-program yang bagus tu, kami akan sampaikanlah mana link-link yang kita rasa macam murid bagus untuk tengok. Okay, cikgu, boleh tak cikgu kongsikan, tadi cikgu ada kongsi belajar buat aktiviti kawat. Selain kawat, ada tak aktiviti lain yang berkaitan ilmu pertahanan awam yang telah didedahkan kepada murid-murid di sekolah? Antara aktiviti yang kami buat dekat TUSPA, antaranya macam kebakaran tu kami bersama dengan unit HAM, di sekali lah dekat situ, unit hal ehwal murid dekat sekolah. Maknanya kami terangkan, lepas tu bila murid ada perjumpaan dengan TUSPA, kami terapkan balik apa yang kami buat bersama dengan unit HAM tu, kami dah masukkan elemen tu sekali. Maksudnya untuk kebakaran. Lepas tu untuk medik tu, pernah 2024 kami panggil APM daripada Hulu Langat untuk dia datang tunjuk pada murid cara-cara untuk CPR. So murid memang teruja. Murid memang teruja. Lepas tu antara lainnya ikatan. Ikatan pun kami buat dekat sekolah. Lepas tu ikhtiar hidup. Ikhtiar hidup tu kami simple je lah. Ikhtiar hidup untuk murid sekolah rendah kan. Masak sardin, goreng telur. Tapi murid seronok lah benda tu. Maksudnya kami cerita inilah yang bakal kamu makan kalau jika kamu masuk hutan ke apa semua. Mungkin lebih teruk lagi. Tapi murid rasa enjoy. Sebab kali pertama kami buat, kami guna kayu. Diorang akan hidupkan sendiri api. Ada yang tak reti nak guna lighter. Tak reti nak susun kayu jadi timbunan apa semua. Macam-macam. Keren dah. Tapi benda tu semua pengalaman untuk diorang. Tahun selepas, contoh lepas program tu je, diorang akan minta, boleh tak nak buat lagi yang ikhtiar hidup? Diorang seronok. Tapi cabaran untuk kami guru, bila kami buat ikhtiar hidup tu, dia macam-macam. Macam-macam tu maksudnya dari segi penggunaan api, kami kena kontrol betul-betul. Cikgu kena semua ada. Kat situlah. So tahun lepas kami kebetulan hujan, kami guna dapur gas. Murid rasa macam kuranglah sikit. Cuma dia minta yang dapur kayu. Tapi kami tengok keadaan semasa lah. Kalau hujan kami guna dapur gas. Tapi murid sentiasa tertunggu untuk aktiviti TUSPA. Murid-murid dia suka aktiviti yang praktikal tu daripada dia suka. Kalau dalam kelas pun kami terpaksa buat benda yang contoh paling-paling ni pun anduh tangan. Kami kena buat. Sebab dia orang suka yang jenis bergerak daripada duduk menghadap buku. Macam mana segi pelibatan? Maksudnya boleh tahu daripada waktu pertama tubuh TUSPA tu berapa orang? Okay. Makin lama mungkin lagi meningkat. Kita tengok aktiviti yang menarik. Mula-mula tubuh tu kami ada 70 murid. Lepas tu makin bertambah. Sekarang dalam 120 tak silap saya. Ramai. Okey, pada pandangan cikgu, apakah kepentingan latihan kecemasan dekat sekolah? Latihan kecemasan sangat penting sebab setiap hari memang ada murid yang injet lah. Cuma macam murid sekolah rendah ni, kalau injet dia orang akan datang kat bilik guru. Tapi bila dia tengok cikgu-cikgu yang dah pergi kursus asas apa semua, dia orang tengok kami balut guna andu apa semua, dia orang kata, "Oh, cantiknya cikgu." Dia orang teruja. So bila kita tunjukkan dalam kelas pula, dia orang akan relate dengan kejadian yang hari tu. Oh, ni yang kita buat, yang cikgu buat dalam bilik guru tu. Seronok kita macam tu kan? Seronok, kita pun lagi seronok nak mengajar. Lagi-lagi kalau murid tu memang dia ada minat. Murid ada minat tu memang dia sentiasa menunggu apa aktiviti kita. Cikgu dah menjadi anggota, cikgu jadi anggota pada tahun ni, tahun lepas. Okey. Ada tak cikgu terlibat dengan apa-apa operasi atau secara langsunglah dengan daerah? Tak ada. Saya tak pernah join. Cuma kadang-kadang kalau
dekat pusat pemindahan tu, saya lalu je lah. Sebab saya nak tengok. Dia minat tu ada. Cuma sebab kita tak tahu cara macam mana. Sebab abang saya dengan suami saya, dia akan turun bertugas untuk PPS. So daripada situ tu saya nampak macam seronok je. Masa pengaruh keluarga. Pengaruh keluarga. Cikgu. Tapi mungkin sebab kekangan family, so saya tak ambil lah benda tu. Kalau ini kursus pertama cikgu? Kursus yang ketiga. ketiga dah boleh? Kursus untuk kemahiran satu lah ni. Ni. So, Yang kursus asas bakal pegawai dan dengan kursus pusat pemindahan. Pusat pemindahan. Baik, cikgu. Ada tak apa kata-kata semangat lah cikgu nak bagikan kepada mungkin murid-murid cikgu tengok video cikgu, mungkin cikgu boleh bagi kata-kata kat mereka. Silakan. Kata-kata saya, tak rugi pun kalau kita nak belajar sesuatu yang di luar bidang kita. Contoh macam saya guru. Saya join anggota pertahanan awam ni untuk ilmu. Maksudnya ilmu yang saya ada sekarang saya boleh guna untuk murid. So murid-murid kat luar sana, kalau rasa nak join mana-mana yang bidang anda minat, join lah. Sebab tak rugi pun ilmu. Lagi-lagi dalam pertahanan awam ni, banyak aktiviti yang boleh join. Macam kita belajar kat sekolah tu, bila kita masuk dalam kehidupan sebenarnya tak sama pun. Berbeza sangat. Tapi ilmu tu kita boleh guna sepanjang masa. Kita ada soalan lagi. Soalan dia selalu saya akan tanya dekat semua tetamu. Memang soalan wajib. Wejangan ni dia macam nasihat. Mungkin ada apa-apa nasihat cikgu. Tak kisah nasihat dari segi kehidupan, dari segi pelajaran ke, dari segi apa-apa saja yang cikgu boleh bagi dekat penonton kita. Dipersilakan. Okay, nasihat saya, ilmu tu penting. Tapi ilmu penting pun kena pentingkan adab dulu. Sebab adab itu pertama, ilmu tu yang kedua. Kalau kamu pandai pun, kamu tanpa adab, tak guna juga. Seronok kita dengar kata-kata daripada seorang guru kan. Baik cikgu, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama. Sama-sama. Cikgu sedang berpusu, jadi kita tarik sekejap untuk kita temu bual cikgu. Terima kasih cikgu kerana Okey, sudi. sama. Baiklah, terima kasih kepada penonton-penonton wejangan yang masih support daripada episod 1 sampai hari ini dah episod 80. Teruskan beri sokongan dengan like, komen dan share di media sosial Alfa. Jika ada sebarang aduan, idea atau nak jadi tetamu kami pun boleh salurkan ke atau boleh email kami ke proalfabangi@civildefence.gov.my. Sehingga jumpa di episod-episod akan datang dengan topik-topik yang lebih menarik dengan host-host yang lain. Sekian daripada saya. Alfa memacu kecemerlangan. Kamilah Alfa. Untuk